Percuma main ML hero-nya Alucard kalau tuannya susah sembah leka dengan maksiat. Percuma Mythic Glory kalau tak solat 5 kali sehari. Kalau kau pandai main semua hero, pastikan kau pandai baca Al-Quran. Kalau kau pandai semua item, pastikan kau pandai semua tajwid. Baru masuk rank epic dah mula tinggalkan solat. Rasanya esok lusa kau dah masuk Mythic Glory, confirm terus murtad. Terlalu sibuk dengan hero barat sampai terlupa pada pencipta untuk bertaubat. Kalau Ruby tarik orang masuk ke tawa mereka, tapi kalau mulut kau boleh tarik orang masuk ke dalam neraka. Golden Man MLBB sedia menantimu. Asyik! Bunuh minion penuh rasa baran. Cakap! Kalau solat dan bulan puasa tak dapat mengubahmu, betul lah Tuhan cakap, Dajjal kecil banyak berkeliaran. Hero Estes memberi nyawa. Asyik! Nyawa naik, hero jadi fit. Cakap! Pastikan ilmu agama cukup bila ditanya. Takut mati, muka nangkil cakap, defeat. Hidup bangga Top Global Nana. Asyik! Top Global Nana tapi solat hari-hari. Cakap! Alhamdulillah, ke jalan yang benar. Let's go everybody, say victory! Kau nampak pro kalau kau reti pakai Fanny. Asyik! Tapi hati-hati dengan dia punya ulti. Cakap! Solat tak, puasa pun tak takut kan ni. Oops, lupa. Kau kan kat neraka nanti. Push Immortal sampai jari pun terkupas. Asyik! Kalau kalah, muka masa macam cuka. Cakap! Main ML sampai subuh pun terlepas. Jangan lupa tak ada request to bake up.